Assalamualaikum kepada Puan Nurul Adibah. Kami daripada kumpulan 11 akan membentangkan secara virtual video pembentangan tugasan berkumpulan bagi kursus GGGB 5023 Kajian Tindakan dalam Pendidikan. Tugasan kami bertajuk Eksplorasi Dunia Wang, meningkatkan kefahaman konsep wang dalam kalangan murid tahun 3 di SK Bacang, Melaka. Berikut merupakan ahli kumpulan yang terdiri daripada 5 orang ahli, iaitu Aini Nurhana, Anis Suraya, Ahmad Farhan, Nur Adila dan saya sendiri Nur Atikah Aira. Saya akan memulakan pembentangan ini dengan membentangkan abstrak kajian tindakan kami secara ringkas. Kajian tindakan ini dijalankan bagi meningkatkan kefahaman murid tahun 3 terhadap konsep wang, terutamanya dalam mengenal nilai wang Malaysia, membuat pengiraan transaksi harian dan juga mengamalkan penggunaan wang secara bertanggungjawab. Kajian ini melibatkan 20 orang murid di SK Bacang, Melaka dan menggunakan model Kemis dan McTaggart. Dapatan awal menunjukkan murid menghadapi kesukaran dalam memahami konsep asas wang dan sebagai intervensi, 3 aktiviti utama diperkenalkan iaitu simulasi jual beli, permainan domino wang dan loteri kira dan tukar. Semuanya dilaksanakan dalam suasana yang menyeronokkan dan juga konstekstual. Hasilnya, terdapat peningkatan yang ketara dalam minat, keyakinan dan juga kefahaman murid berdasarkan ujian pra dan pasca serta soal selidik. Malah, refleksi murid turut menunjukkan perubahan positif terhadap sikap dan pengurusan wang mereka. Secara keseluruhannya, kajian ini membuktikan bahawa pendekatan konstekstual dan berasaskan permainan mampu memperkukuhkan literasi kewangan dan kemahiran matematik dalam kalangan murid sekolah rendah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Nur Adila binti Zainal Azmi di 147685 akan membentangkan refleksi amalan pembelajaran lepas. Murid menunjukkan tahap kefahaman yang berbeza terhadap topik wang, termasuk kekeliruan dalam mengenal jenis wang, lambang mata wang dan pertukaran ringgit dan sen. Dan ia terdapat murid yang fokus dan aktif, namun sebahagian murid kurang memberi komitmen dan tidak fokus semasa PDP. Kekangan utama ialah perbezaan tahap penguasaan murid menyebabkan guru perlu menyediakan latihan pelbagai aras dalam satu masa. Dan hasil soal jawab tidak formal menunjukkan bahawa murid masih perlu dibimbing secara berterusan dan berasaskan situasi yang sebenar. Dan yang terakhir adalah kejayaan murid yang tidak boleh dicapai dengan pendekatan satu hala, memerlukan strategi pelbagai, suasana menyeronokkan dan juga sokongan yang berterusan. Seterusnya ialah fokus kajian, iaitu menangani kurangnya minat murid terhadap topik wang kerana mereka tidak melihat kaitannya dengan kehidupan harian. Dan seterusnya ialah memberi tumpuan kepada pendekatan pembelajaran yang menyeronokkan, mudah diakses dan bermakna untuk murid tahun 3. Dan ia juga menyesuaikan kaedah pengajaran dengan tahap pemikiran dan keperluan sebenar murid. Jadi melalui intervensi yang dirancang, fokus utama kajian ini adalah untuk meningkatkan kefahaman murid terhadap nilai wang dan penggunaannya dalam kehidupan seharian melalui aktiviti berasaskan pengalaman dan juga visual menarik. Dan ia membantu murid lemah dalam konsep asas wang dengan melaksanakan aktiviti pemulihan yang sesuai dengan tahap penguasaan mereka. Dan yang terakhir adalah untuk meningkatkan motivasi dan keyakinan murid dalam menjawab soalan matematik berkaitan kewangan melalui pendekatan kooperatif, permainan dan juga simulasi praktikal. Seterusnya, saya Aini Nurhana binti Zulkifli akan menerangkan tentang objektif umum. Objektif kajian ini secara umumnya adalah untuk meningkatkan kefahaman 20 orang murid tahun 3 di SK Bacang, Melaka terhadap nilai wang Malaysia termasuk duit shilling dan wang kertas melalui aktiviti pembelajaran yang berfokuskan kemahiran asas kewangan. Selain itu, kajian ini juga bertujuan untuk menggalakkan pengaplikasian kemahiran mengira jumlah wang secara tepat dalam situasi pembelajaran yang bersifat interversif dan kontekstual. Melalui pendekatan ini, murid diharapkan dapat membina kesedaran awal tentang kepentingan mengurus dan menggunakan wang serta bertanggungjawab. Akhir sekali, peningkatan kefahaman dan kemahiran ini diharap dapat membantu para murid membentuk asas celek kewangan yang kukuh dalam kehidupan seharian. Bagi objektif khusus untuk kajian tindakan ini, yang pertama, murid dapat mengenal pasti nilai wang Malaysia termasuk duit shilling dan wang kertas dengan tepat. Yang kedua, murid dapat mengaplikasikan kemahiran mengira jumlah wang dalam aktiviti interaksi yang dilakukan. Yang ketiga adalah membina kesedaran dan mengamalkan penggunaan wang secara bertanggungjawab dalam kalangan murid.
Sasaran kajian ini melibatkan seramai 20 orang murid tahun 3 IDSK Bacang Melaka. Daripada jumlah tersebut, 12 orang merupakan murid perempuan manakala 8 orang lagi ialah murid lelaki. Kesemua murid merupakan pelajar aliran arus perdana dan mempunyai latar belakang akademik serta kemahiran berbeza-beza. Mereka juga terdiri daripada pelbagai tahap penguasaan dalam kemahiran mengenal, memahami dan mengira nilai wang. Okey, murid-murid ini dipilih berdasarkan pemerhatian guru terhadap keperluan intervensi dalam meningkatkan pemahaman mereka terhadap topik konsep wang dalam pembelajaran matematik. Pemilihan murid dibuat secara keseluruhan kerana mereka berada dalam satu kelas yang sama dan memudahkan pelaksanaan intervensi secara berfasa dan berfokus. Bagi tinjauan awal dan juga program intervensi yang dicadangkan, saya Ahmad Farhan akan membentangkan dengan lebih lanjut mengenai dua bahagian ini. Jadi tinjauan awal ini dijalankan bagi mengenal pasti tahap kefahaman sedia ada murid tahun 3 terhadap konsep wang sebelum pelaksanaan program intervensi ini. Jadi hasil tinjauan ini menjadi asas penting dalam merancang strategi dan juga aktiviti pembelajaran yang bersesuaian serta menilai keberkesanan intervensi yang akan dilaksanakan. Bagi tujuan kajian ini, 3 kaedah utama akan digunakan dalam pengumpulan data awal ini, iaitu pra-ujian bertulis, soal selidik skala liket mudah serta pemerhatian dan juga refleksi daripada murid. Jadi untuk pra-ujian bertulis, pra-ujian ini disediakan berdasarkan kandungan tema wang dalam kurikulum standard sekolah rendah KSSR Matematik tahun 3. Jadi soalan-soalan dalam ujian ini merangkumi pengenalan jenis mata wang Malaysia, shilling dan juga wang kertas, operasi tambah dan tolak melibatkan wang, penukaran nilai wang dan juga menyelesaikan masalah harian melibatkan pembelian dan juga baki. Jadi pra-ujian ini mengandungi 10 soalan objektif dan 2 soalan penyelesaian masalah yang disesuaikan dengan tahap penguasaan murid. Jadi ujian ini dijalankan dalam masa 30 minit di dalam kelas dengan bimbingan daripada guru. Untuk soal selidik skala liket mudah, 1 borang soal selidik ringkas turut diedarkan kepada murid untuk mengumpul maklumat kuantitatif mengenai minat, keyakinan dan juga kesukaran mereka dalam mempelajari konsep wang. Jadi soal selidik ini mengandungi 8 item dengan pilihan jawapan skala 3 mata iaitu setuju, tidak pasti dan juga tidak setuju. Jadi soal selidik ini difokuskan kepada 4 aspek iaitu keyakinan mengira dan menukar nilai wang. Yang kedua ialah keseronokan belajar topik wang. Yang ketiga ialah persepsi terhadap aktiviti berkaitan wang. Yang keempat ialah tahap kesukaran topik wang. Jadi soal selidik ini disampaikan dalam bentuk bergambar dan juga bahasa mudah bagi memastikan murid dapat memahami dan menjawab dengan jujur. Jadi yang terakhir sekali ialah pemerhatian dan juga refleksi murid. Jadi semasa ujian pra dan juga aktiviti pengenalan yang akan dijalankan, guru melakukan pemerhatian terhadap tingkah laku, ekspresi wajah dan juga kaedah penyelesaian murid. Jadi pemerhatian ini direkodkan secara sistematik dengan menggunakan moral ringkas. Selain itu, murid turut diminta menulis refleksi pendek secara individu dengan menjawab soalan ringkas seperti apa yang kamu faham tentang wang, ataupun apa yang paling susah tentang mengira wang, ataupun pernahkah kamu membeli sesuatu sendiri dan apa yang berlaku. Ini merupakan soalan pra-ujian yang akan diedarkan kepada murid tahun 3 sebelum program intervensi dijalankan. Ini pula merupakan borang soal selidik yang akan diedarkan dan akan dijawab oleh murid tahun 3 sebelum program intervensi ini dijalankan. Bagi tata cara penganalisisan data, kajian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dalam menganalisis data yang diperoleh daripada tinjauan awal. Jadi untuk analisis pra-ujian ini, markah ujian pra dianalisis secara deskriptif menggunakan nilai purata, mean dan juga peratusan pencapaian. Jadi keputusan ini membantu mengenal pasti tahap penguasaan murid secara keseluruhan serta kelemahan konsep tertentu yang memerlukan penambahbaikan. Contohnya, untuk kategori tahap pencapaian, tahap cemerlang 80 hingga 100%, tahap sederhana 50 sehingga 79%, tahap yang terakhir sekali iaitu tahap lemah 0 sehingga 49%. Jadi hasil analisis ini digunakan sebagai penanda aras untuk membandingkan pencapaian murid selepas pelaksanaan intervensi.
Soalan selidik yang digunakan dalam kajian ini terdiri daripada 8 item berbentuk skala likert 3 mudah, iaitu setuju, tidak pasti dan juga tidak setuju. Ini bersesuaian dengan tahap perkembangan kognitif murid tahun 3. Jadi dalam proses penganalisisan ini, setiap respon daripada murid diberi skor pemarkahan secara kuantitatif, iaitu setuju akan mendapat 3 mata, tidak pasti akan mendapat 2 mata, tidak setuju akan mendapat 1 mata. Jadi markah keseluruhan bagi setiap murid dikira dengan menjumlahkan skor setiap item. Dan purata markah bagi keseluruhan responden diambil bagi setiap item. Jadi data ini dianalisis secara deskriptif menggunakan nilai frekuensi, peratusan dan juga mean skor item untuk mengenal pasti kecenderungan dan tahap persepsi murid terhadap aspek yang dikaji, iaitu konsep wang. Jadi contohnya, jika 15 daripada 20 murid menyatakan setuju untuk item saya seronok belajar tentang wang, jadi frekuensi untuk pilihan setuju ialah 15. Jadi peratusan dia akan mendapat 75% selepas kita menggunakan formula 15 bahagi 20 darab dengan 100. Jadi untuk mean score item ini akan dikira berdasarkan jumlah markah keseluruhan dibahagi dengan bilangan murid ataupun responden. Jadi hasil analisis ini dibentang dalam bentuk jadual ringkasan dan juga graf bar untuk menunjukkan pola respons murid dengan lebih jelas dan juga visual. Dapatan soal selidik ini juga akan dikaitkan dengan hasil pra-ujian bagi mendapatkan regulasi data yang kukuh. Ini bagi membantu memberi gambaran menyeluruh tentang kefahaman, sikap dan juga motivasi murid sebelum intervensi dijalankan. Jadi analisis ini membolehkan penyelidik mengenal pasti sebarang halangan efektif seperti kebimbangan atau kurang minat yang mungkin menjejaskan penguasaan murid terhadap topik wang. Jadi maklumat ini akan digunakan untuk menyesuaikan pendekatan pengajaran serta merancang aktiviti intervensi yang menarik, konseptual dan juga sesuai dengan tahap murid. Untuk menganalisis pemerhatian dan juga refleksi murid, jadi pemerhatian guru dan refleksi awal murid telah memberi gambaran yang lebih mendalam tentang keperluan serta cabaran yang dihadapi oleh murid dalam memahami topik wang ini. Jadi antara contoh reaksi awal sebelum intervensi akan diperhatikan termasuklah murid kelihatan teruja apabila diberi wang mainan atau dimasukkan dalam situasi jual beli yang menyeronokkan. Namun kekeliruan mungkin akan mula timbul di kalangan murid-murid apabila aktiviti ini melibatkan pengiraan, terutamanya apabila perlu mengira gabungan nilai sen dan juga ringgit. Antara reaksi murid juga yang akan ditunjukkan ialah ramai berasa takut untuk membuat kesilapan, terutamanya semasa mengira. Jadi kemungkinan beberapa murid akan menyatakan saya tidak pasti macam mana nak tukar ringgit kepada sen, dan ataupun saya tak tahu berapa baki saya kalau beli dua barang. Jadi kenyataan seperti ini menunjukkan murid masih belum benar-benar menguasai kemahiran asas dalam pengiraan wang melibatkan pelbagai nilai. Jadi penemuan awal ini menyokong pelaksanaan intervensi yang memberi tumpuan kepada aktiviti dunia sebenar. Antaranya ialah simulasi kedai mini, permainan domino wang dan juga loteri, kira dan juga tukar. Jadi ketiga-tiga aktiviti ini dirancang untuk menjadikan pembelajaran lebih konseptual dan juga menyeronokkan. Ini bagi membantu murid membina kefahaman secara lebih bermakna. Jadi kajian lepas juga menunjukkan aktiviti seperti ini dapat memberikan impak positif terhadap pemahaman murid. Dan ini akan dibincangkan dengan lebih lanjut di dalam cadangan program intervensi ini. Jadi pemerhatian guru dan juga refleksi murid ini telah dianalisis secara tematik dan tiga tema utamanya ialah akan dikenal pasti, iaitu kekeliruan nilai, keceleruan dalam pengiraan dan juga rasa takut terhadap kesilapan yang menghalang mereka daripada mencuba ataupun bertanya. Jadi tema-tema ini menjadi asas penting dalam merangka intervensi yang lebih berfokus ataupun bersesuaian dengan keperluan sebenar murid. Eksplorasi dunia wang merupakan program intervensi yang dicadangkan oleh kumpulan kami bagi kajian tindakan ini.
Jadi, intervensi ini bergabungkan 3 bentuk aktiviti utama yang dirancang untuk meningkatkan kefahaman dan juga penglibatan murid secara aktif, iaitu aktiviti simulasi jual beli, permainan domino wang dan juga aktiviti loteri kira dan tukar. Jadi yang pertama, untuk aktiviti pertama, aktiviti simulasi jual beli. Jadi aktiviti ini meniru suasana pasar mini di dalam bilik darjah di mana murid berperanan sebagai penjual dan juga pembeli. Jadi guru menyediakan bahan bantu mengajar seperti rekaan wang mainan yang menyerupai duit sebenar, barang-barang dengan harga berbeza dan juga senarai harga yang mudah difahami. Jadi dalam aktiviti ini, murid perlu mengenal pasti jumlah wang yang diperlukan untuk membeli sesuatu barang dan menukarkan wang jika terlebih bayar dan merekodkan transaksi secara ringkas. Jadi melalui aktiviti ini, murid berpeluang untuk mengaplikasikan kemahiran matematik secara konseptual sambil berinteraksi dengan rakan-rakan. Jadi ini dapat meningkatkan keyakinan, kefahaman konsep wang ini serta kemahiran sosial dan juga komunikasi. Untuk permainan domino wang, permainan ini direka seperti permainan domino tradisional. Namun, setiap kepingan domino ini mempunyai satu nilai wang dan juga satu gambar objek dengan harga tertentu. Jadi, murid perlu memadankan nilai wang yang betul dengan harga barang tersebut. Jadi, contohnya, sekeping domino mungkin menunjukkan nilai 5% dan gambar pensel berharga 5%. Jadi, permainan ini menguji dan juga mengukuhkan kemahiran padanan nilai dan juga pengiraan secara tidak langsung dalam suasana yang menyeronokkan. Ini bagi membantu murid dalam mengenal dunia ataupun mengenal duit shilling dan wang kertas secara visual serta menyemai sikap persaingan sihat dan juga kerja berpasukan. Untuk aktiviti loteri kira dan tukar, dalam aktiviti ini murid akan mencabut kad rawak yang mengandungi situasi atau soalan berkaitan jumlah wang yang perlu dikira atau ditukar. Contohnya, mereka mendapat soalan ataupun situasi, Ali ada RM5. Dia membeli sebatang pensel berharga RM8. Berapakah baki wang Ali? Jadi, murid akan menjawab secara individu dan juga berkumpulan. Jadi, mereka akan membandingkan jawapan dan strategi pengiraan dengan rakan sepasukan mereka. Jadi aktiviti ini memfokuskan kepada kemahiran menyelesaikan masalah berkaitan wang dalam kehidupan sebenar dan juga menggalakkan pemikiran kritikal serta pemahaman logik yang lebih mendalam. Jadi guru juga boleh memanfaatkan aktiviti ini sebagai pentaksiran formatif bagi mengenal pasti murid yang memerlukan bimbingan yang lebih lanjut. Peranan guru dalam program intervensi ini, guru akan bertindak sebagai fasilitator dan juga pemerhati sepanjang intervensi ini dijalankan. Jadi peranan guru ini merancang aktiviti dengan bahan bantu yang sesuai, membimbing murid ketika simulasi dan permainan, memberi sokongan kepada murid yang lemah, mencatat pemerhatian dan perkembangan murid dari segi kefahaman, penglibatan dan juga sikap, dan terakhir sekali ialah menjalankan refleksi selepas setiap sesi untuk menilai keberkesanan pendekatan yang digunakan dalam aktiviti. Jadi ini merupakan jadual pelaksanaan intervensi ini di mana seperti yang anda boleh lihat, bagi minggu pertama, pra-ujian dan juga soal selidi awal yang akan dijalankan selama 3 hari. Yang pada minggu kedua, aktiviti simulasi jual beli akan dijalankan iaitu pada 1 hari sahaja. Dan juga permainan domino wang akan dijalankan pada minggu kedua juga. Dan pada minggu kedua juga kita akan ada aktiviti loteri kira dan juga tukar. Ia mengambil masa 1 hari juga. Jadi untuk minggu ketiga akan ada ulangan aktiviti pilihan dan juga refleksi murid. Jadi untuk aktiviti ini akan dijalankan selama 3 hari. Jadi pada minggu keempat iaitu pada minggu terakhir sekali kita akan menjalankan pasca ujian dan juga soal selidi akhir kepada murid-murid atau responden untuk kajian ini. Jadi untuk pasca ujian dan juga soal selidi akhir ini akan dijalankan selama 3 hari.
Ini pula merupakan anggaran pembelanjaan bagi program intervensi ini, di mana jumlah anggaran pembelanjaan ini ialah RM245. Assalamualaikum, nama saya Anis Raya. Saya akan menerangkan bahagian penilaian. Jadi, penilaian dilaksanakan bagi mengukur keberkesanan intervensi yang telah dirancang berdasarkan tinjauan awal. Fokus utama kami adalah terhadap peningkatan kefahaman, kemahiran mengira, sikap bertanggungjawab terhadap wang serta tahap motivasi murid dalam topik wang. Kami juga menggunakan 3 bentuk penilaian. Pertama, ujian bertulis sebelum dan selepas intervensi untuk mengukur penguasaan kemahiran asas. Kedua, soal selidik skala Likert untuk mengenal pasti persepsi dan minat murid. Dan ketiga, pemerhatian serta refleksi murid bagi menilai perubahan sikap dan tingkah laku secara holistik. Kesemua data dianalisis secara kuantitatif dan kualitatif berdasarkan kerangka kimis dan MAC Target 1988. Melalui ujian pra dan pasca, kami dapati peningkatan ketara dalam prestasi murid. Sebanyak 11 murid berada di tahap lemah sebelum intervensi, namun selepas aktiviti dijalankan hanya 2 orang kekal di tahap tersebut. Murid cemerlang pula meningkat daripada 2 kepada 8 orang, jadi ini menunjukkan intervensi berasaskan simulasi dan permainan sangat berkesan membantu murid dalam memahami topik wang. Berdasarkan jadual di slide, ini adalah pembandingan skor min sebelum dan selepas intervensi bagi keempat-empat aspek. Kita dapat lihat peningkatan yang sangat ketara dalam semua aspek. Yang pertama, skor min bagi minat meningkat daripada 2.6 ke 3.8. Yang kedua, keyakinan meningkat kepada 4.2. Yang ketiga, persepsi terhadap aktiviti mencecah 4.4. Dan yang terakhir, kesedaran penggunaan wang juga bertambah kepada 4.0. Ini dapat membuktikan bahawa aktiviti yang dirancang memberi kesan positif kepada pembelajaran murid. Seterusnya, dari sudut kualitatif, pemerhatian guru dan refleksi murid menunjukkan murid benar-benar terlibat secara aktif. Yang pertama, semasa aktiviti simulasi kedai mini sekolah, murid dapat memahami perbezaan antara kehendak dan keperluan serta mula berfikir sebelum berbelanja. Dan yang kedua, dalam permainan domino wang pula, murid dapat mengukuhkan kemahiran asas nilai wang dan pertukaran wang. Dan yang terakhir, melalui aktiviti loteri kira dan tukar, murid menunjukkan peningkatan dalam menyelesaikan masalah melibatkan pengiraan baki. Jadi, refleksi murid menunjukkan mereka berasa seronok dan lebih yakin mengurus wang. Jadi, apa yang kami dapat lihat, penilaian ini menunjukkan bahawa ketiga-tiga objektif khusus kajian telah dicapai. Pertama, murid dapat mengenal nilai wang dengan lebih baik melalui aktiviti manipulatif dan visual. Kedua, mereka dapat mengira jumlah wang, baki dan banding harga secara tepat. Dan ketiga, mereka mula mengamalkan penggunaan wang secara bertanggungjawab termasuk menabung dan berfikir sebelum membeli. Ini menunjukkan intervensi ini bukan sahaja berkesan dari sudut akademik tetapi juga dari aspek nilai dan pembentukan sikap. Seterusnya, refleksi kajian. Melalui kajian ini, kami dapati murid lebih faham perbezaan antara kehendak dan keperluan serta mampu membuat keputusan perbelanjaan yang lebih bijak. Mereka juga menunjukkan keinginan untuk menabung dan merancang pembelanjaan walaupun dalam skala kecil. Selain itu, murid menjadi lebih berani membuat keputusan serta menunjukkan kebolehan menyelesaikan masalah dalam aktiviti jual beli dan tugasan yang menyerupai situasi sebenar. Aktiviti yang menyeronokkan seperti jual beli dan permainan juga menjadikan pembelajaran lebih dekat dalam kehidupan mereka. Dari sudut guru pula, guru dapat melihat perkembangan sikap dan kefahaman murid secara menyeluruh bukan sahaja dari segi pencapaian akademik tetapi juga kematangan membuat pilihan. Ini dapat membantu guru merancang PDPC yang lebih autentik, reflektif dan responsif terhadap keperluan murid. Dan guru juga dapat lebih memahami keperluan sebenar murid dan dapat menilai kekuatan serta kelemahan murid secara autentik melalui pelaksanaan aktiviti yang dirancang dalam bentuk pembelajaran berasaskan PBD. Jadi, refleksi keseluruhan daripada kajian tindakan ini menunjukkan bahawa pembelajaran berbentuk pengalaman memberi kesan jangka panjang kepada murid. Bagi cadangan kajian seterusnya, kajian tindakan ini telah memberi gambaran yang jelas tentang keberkesanan pendekatan eksplorasi dunia wang dalam meningkatkan kefahaman konsep wang di kalangan murid tahun 3 di SK Bacang Melaka. Namun begitu, terdapat ruang untuk penambahbaikan yang boleh diterokai demi memperkukuhkan lagi amalan pedagogi dalam topik ini. Antara cadangan kajian lanjutan ialah memperluaskan pendekatan ini kepada murid tahun 1, 2 dan juga 4. Ini bagi menilai kesesuaian pendekatan berdasarkan tahap perkembangan kognitif yang berbeza dan memastikan keberkesanannya di pelbagai peringkat umur.
Seterusnya, pengintegrasian teknologi digital juga wajar diteroka. Aplikasi interaktif permainan dalam talian dan simulasi digital berpotensi mewujudkan suasana pembelajaran yang lebih menyeronokkan dan berkesan sekaligus meningkatkan minat dan juga penglibatan murid. Kajian susulan jangka panjang juga penting untuk melihat sejauh mana kefahaman dan juga kemahiran yang diperoleh dapat dikekalkan dan dapat diaplikasikan murid dalam kehidupan sebenar. Selain itu, pengaruh gaya pembelajaran seperti visual, auditori dan kinestetik terhadap keberkesanan pendekatan ini juga perlu dikaji. Ini dapat membantu guru untuk merancang strategi yang lebih bersesuaian mengikut keperluan individu murid. Secara keseluruhannya, kajian ini membuka ruang kepada pelbagai kajian lanjutan yang lebih menyeluruh. Diharapkan cadangan ini dapat dimanfaatkan oleh guru, penyelidik dan juga pembuat dasar untuk mempertingkatkan mutu pengajaran matematik, khususnya dalam topik wang di peringkat sekolah rendah. Berikut merupakan senarai rujukan yang kami gunakan untuk menyokong lagi isi kajian tindakan kami. Itu sahaja daripada kumpulan 11. Sekian dan terima kasih.